والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, pada pagi penuh barakah dalam majlis khatam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 juzuk Al-Quran bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan ni. InsyaAllah boleh kenalkan diri dan dari mana insyaAllah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang bertuah ni ya, memang nama saya Hajah Norehan Ibrahim. Dia senang dipanggil Kak Mi aja. Masya Allah. Kak Mi. Kak Mi dari mana Kak Mi? Kak Mi daripada Pusat 14 saja, dekat je dengan Al-Quran. Masya Allah. Ini bukan kali pertama kan Kak Mi sertai. Mungkin Kak Mi boleh cerita sikit insyaAllah. Ini kali kedua. Tahun lepas pertama memang datang mula-mula memang rasa nak teruja nak datang. Tapi kali kedua ni memang beza lah. Memang beza, sangat beza. Boleh Kak Mi cakap kenapa beza? Boleh. Sebab kami rasa tiap-tiap tahun kita belajar benda baru dengan Syekh. Kalau orang rasa serupa, memang tak serupa. Jadi Kak Mira datang sini, Kak Mira rasa dengan lebih terbuka. Dulu kalau datang tak apa tahu nak expect apa-apa. Kali kedua ni Kak memang hati terbuka nak dengar apa sebenarnya yang Syekh nak cerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu penuh mukjizat. Dia kata tiap-tiap huruf ada mukjizatnya dan subhanallah memang betul. Kali ni Kak Mira datang, Kak Mira rasakan memang terisi hati jiwa tentang Al-Quran. Cakap Al-Quran memang nak sebab Kak Mira. Macam tu. Kak Mira belajar satu ya. Kami dengar satu takwa. Takwa, sabar memang dengar tiap-tiap minggu dengar, tapi ku dengar hari-hari takwa dan sabar kepada Allah. Subhanallah, dia memang pada hati kita. Insya-Allah. Subhanallah. Ya. Jadi Kak Mi boleh kongsi sikit apa perasaan Kak Mi sekali lagi Allah pilih. Malah dalam Kak Mi rasa suasana yang berbeza. Suasana mungkin sama tapi pengisian yang berbeza. Ya, betul. Lebih dalam hati. Mungkin Kak Mi boleh kongsi sikit. Ya, memang berbeza. Kami rasa kami lebih matang dalam nak mentadarus Al-Quran Talqi dengan Syekh ya. Kami datang ni memang kami nak kata pelajaran. Kami dengar pada Ustaz Datuk Hassan tahun lepas. Dengar dia kata ni memang tiap-tiap kali ilmu Syekh bagi memang baru. Dan kami datang tahun ni memang terbuka sungguh nak tahu ilmu. Dan subhanallah memang ilmu. Minggu pertama Jumaat ya, dah kita betul-betul Kak halakah ni kami di Jepun. Tapi kami duduk 4 jam duduk tu dengar. Syekh kata apa tulis, masya-Allah memang kami tak sabar nak balik Malaysia hari Isnin tu sebab nak masuk kelas. Bila masuk kelas, subhanallah ya, kami rasa lain lah ya. Entah nak kata, Al-Quran itu memang subhanallah. Kami minta ya siapa yang belum datang, luangkan masa. Allah pilih kami, Alhamdulillah. Dia Allah pilih kawan-kawan lain. Sebab Al-Quran ini memang di usaha kita ni Ustazah ya Allah. Kita perlukan Al-Quran. Tak tahu nak kata kami. Minta maaf. Masya Allah. Jadi Kak Mi rasa sangat berbeza online dengan offline. Kadang-kadang Kak Mi, sahabat-sahabat kita boleh tengok iklan tu, 4 jam boleh ke nak duduk lama ni? Rasa macam betul. Boleh fokus ke? Kak Mi sendiri, pengalaman Kak Mi sendiri. Alhamdulillah ya, 4 jam tu orang memang lama. Mula-mula masuk memang lama. Tapi dulu 4 jam saya tengok bila Syekh kata sadaqallahul-azim, break 5 minit. Dah nak break dah. Macam tak terasa macam you nak dahagakan. Ini pun Al-Quran yang kami kata ya, memang subhanallah. Tiap-tiap kali kita nak dengar apa lagi. Dan subhanallah tiap-tiap kali Syekh cerita, tadabbur, tafsir Al-Quran ni kami rasa ya Allah baru kita perlu pernah dengar. Padahal dah kena banyak kali dah pernah dengar. Tapi yang ini menyusuk hati dan kita rasa lepas ni kita nak change. We want to change for the better. Dan bila Allah panggil kita dengan ilmu dengan Allah yang ada bagi kita ni. Subhanallah. Macam cakap 4 jam tu, believe me, bukannya lama. Terasa lama tapi Syekh kata duduk berminyak angin tu, orang ramai berminyak angin lah. Tapi tak apa, Alhamdulillah. Ilmu yang 4 jam tu memang tak boleh banding lah. Masya Allah. Itu dia mukjizat Al-Quran yang mukjizat tak terkata. Tak terkata, kami tak ada kata. Tak ada kata nak sebut sangat. Al-Quran mesti, orang mesti datang. Bagi masa tu, minta kepada Allah lah. Minta kepada Allah bagi tak luang masa itu. Kami sangat, ya Allah memang Al-Quran tu sampai akhir zaman lah. Tiap-tiap kali ada benda baru yang you rasa pernah dengar tapi barulah. It is really the most amazing thing lah. Really the most amazing thing in the world. Jadi kami minta maaf cakap putih sikit. Okey, kami senang kadang express dengan tapi kami rasa seronok dan kami seronok Ustazah ada situ bersama. Boleh tanya Ustazah dan kami sayang sangat orang Al-Quran. Al-Quran ni minta Allah panjangkan umur, sihatkan semua orang. Ya Ustazah semua dan Syekh. Dan tak kali kami akan nak wait for next year. Ya Allah panjang umur kawan-kawan kita semua.
Ya, kawan sahabat syurga ni lah betul-betul. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Moga-moga Allah terus mendorong kita, memberi taufik dan hidayah kepada kita dan terus memilih kita untuk berdamping dengan Al-Quran, lebih rapat dengan Al-Quran, lebih menghayati dan memahami isi kandungan Al-Quran insya-Allah. Akhir kalam, mungkin Kak Mel boleh kongsi harapan. Harapan Kak Mel. Alhamdulillah ya, harapan Kak Mel tahun lepas tak ada harapan tentang dia. Tapi tahun ni harapan Kak Mel Malaysia memang continue. Tadabbur lagi tu sebab Kak Mel sangat berusaha. Dengan 10 sekali kelas memang tak cukup. Kalau boleh hari-hari baru you rasa you nak jadi ahli Al-Quran. Memang you nak jadi, tak nak apa dah sekarang. Jadi ahli Al-Quran, dan memang dunia ni untuk kita untuk dapat untuk akhirat ya. Tapi insya-Allah lah harapan Kak Mel buat lagi, dan ramai datang mungkin kemudahan online tu mungkin ada insya-Allah, dan mungkin hari-hari more choices in hari-hari dia lah. Dia harapan memang sama dengan nasyur Quran ya insya-Allah. Masya-Allah, subhanallah. Dan untuk pengetahuan semua, Kak Mel ni memang orang yang banyak menyumbang pada nasyur Quran ni. Pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia. Masya-Allah, subhanallah. I am very proud to be part of it. Syukur pada Allah. Allah pilih Kak Mel, Mutiara dan semua warga sini untuk jadi part of nasyur Quran. Dan memang kami nak jadi part of it. Di akhir hayat kami is here dengan Al-Quran insya-Allah. Masya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga akhirnya Allah terima segalanya dan akhirnya kita semua memperoleh syafaat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jalan pahala mak abah saya dapat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Jazakillah khairan jazak. Barakallahu fiik. Ada yang ingin diperkatakan daripada hati Kak Mel? Ini luah last. Macam ada sesuatu terpendam tu, luahkan habiskan insya-Allah. Ya, Kak Mel memang harap keluarga Kak Mel boleh datang. Dengar macam Syekh cerita ya. Kak Mel dengar ramai orang cerita di ustaz dia tu. Sebab Kak Mel rasa Syekh pandai Arab. Dia memang dia balajah Arab tu, dia memang tahu. Itu Kak Mel rasa itu kelebihan Syekh, dan kelebihan orang yang mendengar Syekh terasa ya Allah menusuk di hati. Dan Kak Mel berharap sangat keluarga Kak Mel, suami Kak Mel, anak-anak Kak Mel, everybody yang Kak Mel sayang datang dengar supaya kita sama-sama menuju satu kepada Allah. Masya-Allah. Moga-moga Allah kumpul kita bersama orang yang tersayang semua di bawah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang Allah redha sentiasa insya-Allah. Jazakillah khairan jazak. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.